Alright guys, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ni special guys. Special kerana aku dah lama tak naik motor tunduk. Tapi kali ni special, bukannya Dual 50, bukannya R2 Pi, bukannya Ninja, tapi adalah ZX4. Yang aku naik adalah ZX4R Special Edition ataupun SE lah. So ZX4 ni maksudnya ada dua variant lah. Satu SE macam aku naik sekarang ni, satu lagi adalah RR. So nama dia berbeza sikit, ZX4R SE, dan satu lagi ZX4 RR. Yang RR tu warna hijau. Dia tipikal Kawasaki, hijau dengan colour biru. Itu memang nampak betul-betul Kawasaki lah kalau dari segi colour. Ini warna putih hitam, ada colour emas sikit. Dia macam lari, dia macam jarang lah Kawasaki guna colour putih kan. Lepas tu pula dari segi perbezaan pula dengan RR, dia paling besar lah dia punya mono Showa dia. Ini mono biasa je, tak tahu mono apa. Kalau yang Showa tu memang adjustable. Memang kegunaan untuk manual adjustment lah. Yang ni memang dah auto dah dia punya mono ni. So untuk road use memang okey lah. Bunyi apa tu? Itulah quick shifter. Aku tak tekan kelas quick shifter. Quick shifter ni dia sama macam adik dia lah, ZX25 kan. Dia ada up and down quick shift ataupun auto blipper lah. Jadi dari segi spek aku rasa tak perlu cerita sangat. Tapi apa yang paling penting sebenarnya, spek motor ni dia horsepower dia berubah bila rem air dia buka. Dia sebab dia ada rem air system. Jadi horsepower dia akan naik jika rem air dia buka lah. Sekarang aku nak pergi kerja, kita tengok sesuai tak motor ni pergi kerja. Dia ada celah-celah macam ni kan. Ada lori, ada bas, ada kereta, ada lori, ada bas, ada hari boleh aku balas. Jadi preference aku nak bagi tahu korang lah, maybe first time masuk channel ni, aku adalah X250 user lah. R25 selama 8 tahun lebih. Tapi motor tu dah jual. Sekarang aku pakai skuter je dengan kapcai. Jadi oleh sebab lama aku tak naik R25, dah jual dalam setahun lepas, ada sikit kekok lah bila naik motor ni. Sebab motor ni memang bongkok. Okay, cakap pasal position motor ni sebenarnya dia tunduk. Lebih tunduk daripada Kawasaki Ninja 250, lebih tunduk daripada R25, lebih tunduk daripada CBR 250 RR tu. Jadi dia lebih tunduk. Jadi dia tak setunduk ZX6 lah. ZX6 tu dah kategori lain sudah tu. Nanti kita try buat laju sikit, tengok macam mana. Dia boleh lah nak pakai. Motor ni dia double disc, ABS depan belakang. Dia pakai 4 part lah, kiri kanan, daripada Kawasaki punya caliper. Motor ni dilengkapi dengan TCS control, tapi nama dia lain. Nama dia adalah KTRC. Dia tak boleh sama dengan orang lain. Dia nama lain, traction control je. Sini tak boleh pakai traction control. Ini kita panggil KTRC, Kawasaki Traction Control. Tapi sekarang ni aku pakai sport mode. Dia ada sport mode, road mode, rain mode, rider mode. Jadi sport mode ni dia bagi full power, cuma traction control dia kurang ataupun tak ada, tak sure. Untuk road mode, traction control dia ada, tapi tak sebanyak rain mode lah. Rain mode power dia macam kurang sikit. So sesuai lah untuk bawa dalam hujan. Lepas tu rider mode ni dia custom. Kau boleh negatifkan, kau boleh kosongkan traction control, kau boleh naikkan, macam-macam lah boleh custom. Aku tak nak tunjuk kat sini lah, Kang, panjang pula video ni, Kang. Sini ada Showa punya freeload fog. Memang nampak cantik lah warna dekat fog ni. Sport dah ni. Tapi itulah dia punya master pump yang dia pakai ni, dia bukan jenis radial tau. So sebenarnya lagi best kalau master pump ni pakai radial. Tinggi aku 165 cm. Semua seat height dia 800 mm. Jadi untuk ketinggian aku boleh jejak 2 kaki lah. Okay.
105 lebih aku bawa kat jalan sini. Mampus. 160. Gila. Jalan straight memang best lah. High RPM weh. Jalan macam ni aku buat 16. Gila aku ni. Gila. Clutch dia lembut guys. Walaupun kau tak pakai auto blip, bila kau downshift tu lembut gila clutch dia. Aku senang lah nak manage dan control dia. Dia macam ni lah. Maybe sebab karakter aku suka motor-motor tunduk. Tapi bila aku naik motor menegak ni, aku rasa macam kurang sikit. Tak tahu, ni preference aku. Bila aku naik motor tunduk ni, aku rasa lebih yakin buat laju. Tak tahu lah. Sorry lah guys. Ada orang dia suka naked, dia biasa buat naked, dia buat laju. Aku tak boleh. Tak tahu kenapa. Shadownya go shifter dia. Okay guys, cakap pasal siapakah yang patut pakai motor ni Okay lah, aku beritahu lah. Kalau korang nak belajar handle motor superbike yang CC-nya 600cc dan ke atas, sebelum pakai 600cc dan ke atas, okay, kau boleh belajar pakai motor ni dulu 400cc. Terutama korang yang dah biasa bawa Kapcai, dia biasa bawa 250, nak beralih ke CC lebih besar, less and full. Motor ni motor yang korang boleh belajar, tapi dia bagi high spec guys. Itu yang best. Tapi kalau korang user 250, aku okey je nak upgrade. Aku user 250 dulu kan. Nak upgrade motor ni okey je, bagi aku okey je, tak ada masalah. Cuma maybe kalau korang nak rasa perbezaan yang ketara dari segi power, sebenarnya ada tak banyak beza sangat. Memanglah beza gila kan, 250 dengan 400cc. Actually ni 399cc. 400cc dia bukan 400 pun on the paper. Boleh je. Tapi kau rasa, contoh kau pengguna ZX25 lah, contoh lah, aku nak upgrade pada 400, maybe lah kau akan rasa aduh macam benda sama. Dia rasa macam tu sikit lah, slightly better. Melainkan kau tukar full system exhaust, kau akan rasa dia power yang paling maksimum lah. Tapi faham lah kan, kalau full system 4 silinder ni harga dia bukan murah guys. Tak macam 2 silinder. 2 silinder kau kan kos lagi murah, betul tak? Ini kau kena cari yang original babe, 4 silinder ni. Kalau boleh jangan cari yang cak ayam, jahanam motor kau nanti. Beza dengan ZX25, tak salah aku lah. Aku cuba ingat balik lah masa aku naik ZX25, masa test ride dulu. Dah lama dah, dekat 2 tahun lebih lah. Seat dia ada tinggi sikit je lah. Actually kalau kau dah biasa naik ZX25, kau naik motor ni sebenarnya tak ada masalah pun. Selalu sedikit dia punya ketara ketinggian dia. Lepas tu pula motor ni dia macam lagi besar sikit. Ada feeling macam motor besar lah untuk ZX4 ni. ZX25 kan kita rasa macam alamak, kecil sikit kan. Dia taklah kecil, tapi standard 250 lah. Tapi kan kalau kau tukar stiker ZX4 ke ZX25, saya tak perasan tau. Actually tak perasan sangat. Betul kan, boleh tipu kawan sikit lah. Oi, lawa ZX25 kau? Ya, ZX25 je bro. Padahal engine ZX4 kan. Boleh, dia sebenarnya boleh tipu. Pasal saya dia more or less design pun Bicon nak sama. 80% nak sama dengan ZX25. So susah nak beza kadang-kadang tu kan. Senang je nak handle motor ni. Tak ada hal, jalan jam boleh. Cuma side mirror standard ni dia capang sikit lah. So kalau boleh cari side mirror yang lebih pendek sikit tapi design sama dah okey lah, cukup. Jangan tak pakai side mirror langsung guys. Bahaya. Kalau track tak apa, ni kat atas jalan raya ni pakailah side mirror side mirror bulat pun tak apa. Cotek kat sini, janji ada side mirror. Kalau dia pergi tanya side mirror mana ni, kan dia biasa kan budak-budak 350 pakai. Braking wise okay, just nice untuk on the road. Double disc ni kan kita tahu kan, dia on braking
side dia lebih stable. Dia sebenarnya boleh upgrade tau sistem braking ni. Kalau korang rasa braking kau ni kurang padu, boleh memang boleh upgrade. Seriously boleh upgrade. Steel braided, radial, master pump. Windshield dia sedikit pendek guys. So kalau korang jenis suka menunduk, pasti suka perlukan bubble windshield kan. Bubble windshield kan dia bulat, so kau nak menunduk tu macam sedap sikit lah. Tapi kalau macam ni, windshield dia sedikit petak dan pendek. Dia tak boleh corner motor ni, tengok ni turun bukit ni bahaya sikit. Jadi kita corner som-som lah kita panggil. Kalau naik bukit tu confident sikit. Kalau turun bukit ni kita kena hati-hati, sebab kita lawan dengan gravity kan. So corner dia stable gila guys. Stable. Sebab tayar satu, karakter tayar dia dah besar kan daripada ZX2. ZX2 saya 1.5 belakang, ni 1.6 guys. Stable gila. Kalau jenis hard corner memang seronok gila. Tapi aku tak hard corner sangat. Kalau jalan motor okey je. Dulu ZX2 kena bahan kau bunyi pergi dulu baru motor. Ni bukan motor pergi dulu guys, baru bunyi. Tu baru betul. Tarik. Alamak, tak boleh layan. Corner dia memang stable lah. Firm gila weh. Yakin. Mama yakin. Sport mode memang gila guys. Sport mode dah cukup dah untuk aku. Tak payah nak ada rider mode lah. Actually dah cukup lah. Layan guys, layan. Best. Oh lupa dah kata, tank dia 15 liter. 15 liter aku rasa boleh pergi dalam 200 lebih je kot. Tak lebih. Dia lebih kurang macam 250cc juga. 250cc pun boleh pergi 200 lebih juga. Aku rasa bahawa ni pun boleh pergi 200 lebih kilometer untuk full tank. Ni favourite corner juga, tapi sini aku risau-risau sikit, jalan dia tak macam sebelum ni. Okey lah, corner stable weh. Stable. Kawasaki memang the best lah. Kalau bab motor 4 silinder ni, Kawasaki memang the best of the best lah bagi aku. Dulu pun dia dah buat 4 silinder kan, 250. ZX4 tak salah dulu ada juga kan, yang lama punya kan. So boleh katakan dia ni specialist 4 cylinders lah. Jadi bagi aku nice gila bike ni. Aku sebenarnya dah mula blend lah body aku dengan motor tunduk ni. Aku dah tak rasa sakit dah. Pasal dulu aku dah try, dah naik pun bertahun-tahun. Sebab tu aku dah tunduk kan. So bila naik motor ni aku tak rasa sangat lah
pendudukan. Ada orang dia akan rasa tangan lenguh. Biasa, benda tu biasa. Kelas panjang. Bukan aku rem kelas panjang. Kadang tu aku terrem sikit lah. Okay, naik divider tengok macam mana, lepas ke tak? Divider. Motor harian kenalah boleh naik divider. Basic sikit lah daripada 25. Kau punya M29 ada lagi? M29? Jual lah. Naik bike ni lah.